Fatimah Abdullah membuka matanya 5 minit sebelum jam penggera dijadualkan berbunyi pada pukul 5.00 pagi. Ia sudah menjadi satu tabiat. Jam biologi yang terbentuk hasil daripada bertahun-tahun tekanan dan dedikasi. Di sebelahnya, suaminya Khairul Azman masih tidur nyenyak. Nafasnya teratur dan wajahnya tenang, seolah-olah tiada apa-apa yang merisaukannya. Fatimah tersenyum lemah dan memutuskan untuk tidak mengejutkan Khairul. Hari ini adalah hari pentingnya dan dia telah melakukan segala-galanya untuk memastikan tiada satu butiran pun yang terlepas pandang. Mereka adalah pasangan berjaya yang tipikal, berusia sekitar 35 tahun. Mereka tinggal di sebuah apartmen moden di pusat bandar Kuala Lumpur dengan pemandangan menghadap menara berkembar KLCC. Kedua-duanya bekerja di syarikat pembinaan multinasional yang sama, Progressive Bina. Hubungan mereka bermula 8 tahun lalu ketika mereka adalah rakan sekerja pada tahap yang sama, kedua-duanya ketua pasukan. Perkenalan dalam mesyuarat projek yang tegang berkembang menjadi cinta yang akhirnya dimeterai dengan perkahwinan. Bagi dunia luar, mereka adalah pasukan yang sempurna. Khairul yang berkarisma, petah berbicara dan menawan adalah wajah syarikat, manakala Fatimah yang pendiam, analitikal dan sangat teliti adalah enjin di belakangnya. Cuba untuk tidak membangunkan Khairul, Fatimah perlahan-lahan turun dari katil. Kakinya menyentuh lantai kayu yang sejuk dan dia berjalan ke ruang kerja kecil yang bersambung dengan ruang tamu. Di atas meja, komputer ribanya masih bercahaya dalam mod tidur dan di sekelilingnya bertaburan cawan-cawan kopi yang diminumnya semalaman dan timbunan dokumen yang diconteng dengan pen pelbagai warna. Selama 3 bulan terakhir, tempat ini adalah medan perangnya. Projek Lembah Impian, sebuah projek pembangunan kompleks pelbagai fungsi yang berprestij, adalah sebuah karya agung yang akan menentukan nasib syarikat dan, yang lebih penting bagi Fatimah, nasib Khairul. Hari ini, lembaga pengarah akan secara rasmi mengumumkan kenaikan pangkatnya sebagai pengarah projek. Ini adalah satu lonjakan besar yang akan membawanya ke barisan pengurusan tertinggi. Fatimah menarik nafas dalam-dalam, merasakan campuran kelegaan dan keletihan yang melampau. Dia menggeliat, meregangkan belakangnya yang kaku. Selama 3 malam terakhir, dia tidur tidak lebih dari 4 jam setiap malam. Dia telah menyempurnakan setiap slide pembentangan, menyemak semula setiap angka dalam unjuran kewangan dan bahkan menyediakan senarai soalan yang dijangka dari lembaga pengarah berserta jawapan cemerlang yang akan membuat Khairul bersinar. Khairul hebat dalam mempersembahkan idea, tetapi idea itu sendiri, data mentah, strategi semuanya lahir dari minda Fatimah. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai masalah. Baginya, kejayaan Khairul adalah kejayaan mereka bersama. Dia mencintai suaminya dan melihatnya cemerlang adalah kebahagiaannya. Sekurang-kurangnya itulah yang selalu dikatakannya pada diri sendiri. Sambil membancuh secawan kopi pertamanya untuk hari itu, dia teringat perbualan mereka semalam. Apabila dia selesai membuat semakan terakhir bahan-bahan, Khairul memeluknya dari belakang dan meletakkan dagunya di bahunya. Sentiasa sempurna, macam biasa. Bisiknya, "Sayang, abang tak tahu apa abang akan buat tanpa sayang." Fatimah tersenyum. "Abang boleh lakukannya, cuma perlu yakin pada diri sendiri." "Bukan itu," kata Khairul, memusingkannya untuk menghadapnya. Matanya yang tajam kelihatan tulus. "Sayang adalah tulang belakang abang. Bila nama abang diumumkan esok, ingatlah, ini bukan kemenangan abang seorang, tapi kemenangan kita. Ini permulaan baru untuk kita berdua. Bila semua ini selesai, keadaan akan jadi lebih mudah. Abang janji." Janji itu menghangatkan hatinya. Fatimah menutup komputer ribanya dan membiarkan Khairul membawanya ke bilik tidur di mana mereka meraihkan kejayaan yang bakal tiba dengan beberapa minit kemesraan yang dirasakannya sebagai hadiah. Tetapi walaupun dalam pelukan Khairul, sebahagian kecil dari minda analitikalnya tidak berhenti bekerja, memikirkan satu butiran kecil dalam analisis risiko yang mungkin terlepas pandang. Dan kini dalam kesunyian subuh, Fatimah membuka semula fail analisis risiko itu. Angka-angkanya betul, semuanya sepadan. Dia cuma terlalu risau. Kemudian dia membuka fail pembentangan akhir. 45 slide yang padat, ringkas dan meyakinkan. Semuanya direka olehnya dari awal. Khairul hanya memberikan beberapa komen cetek mengenai skema warna dan font.
Malah teks ucapan yang akan disampaikannya dengan ayat pembukaan yang kuat dan penutup yang memberi inspirasi, sebahagian besarnya ditulis oleh Fatimah. Telefon di atas meja bergetar, mesej dari Adli, seorang rakan dan rakan sekerja dari jabatan yang sama. Sedia nak tengok putera jadi raja hari ni? Jangan lupa, di belakang setiap raja yang hebat, ada permaisuri yang bekerja lebih keras. Kau yang terbaik, Fatimah. Fatimah tersenyum membaca mesej itu. Ali adalah salah seorang dari segelintir orang di pejabat yang tahu betapa besarnya sumbangannya. Dia sering mengusiknya, mengatakan bahawa dia terlalu baik hati membiarkan Khairul mengambil semua pujian. Itu namanya kerja berpasukan, Adli, jawabnya suatu ketika dahulu. Saya tak suka jadi tumpuan. Saya lebih selesa kalau Khairul yang melakukannya. Kerja berpasukan, Fatimah, adalah bila beban dikongsi sama rata. Tapi dalam kes kau yang angkat berat 100 kilo, dia cuma lap supaya nampak berkilat. Jawab Adli ketika itu, separuh bergurau, separuh serius. Fatimah memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Pukul 6.00 pagi. Khairul akhirnya bangun. Dia keluar dari bilik tidur dengan rambut kusut dan senyuman lebar di wajahnya. Selamat pagi, isteri bakal pengarah sapanya memeluk Fatimah dari belakang dan mencium ubun-ubunnya. Bau kopi yang baru dibancul bercampur dengan bau minyak wangi mahal Khairul yang samar-samar. Selamat pagi. Saya dah siapkan kemeja biru kegemaran abang dan tali leher yang sepadan. Sarapan pun dah siap, kata Fatimah menunjuk ke arah meja. Ini baru sempurna, puji Khairul. Dia duduk di meja dan mula makan roti bakar sambil menyemak berita ekonomi di tabletnya. Klien dari Jerman akan tiba minggu depan untuk rundingan akhir fasa pertama projek Lembah Impian. Bila saya dah rasmi pegang jawatan, saya nak awak ketuai persiapan untuk mesyuarat tu. Pastikan semuanya 100% siap. Baik, jawab Fatimah ringkas. Itu memang sudah menjadi tugasnya. Bezanya cuma sekarang, arahan itu datang dari orang yang secara teknikalnya akan menjadi ketuanya. Tetapi dia segera menepis pemikiran itu. Ini adalah untuk mereka berdua. Sejam berikutnya, apartmen mereka sibuk. Khairul bersiap berlatih beberapa kali di hadapan cermin dengan ayat-ayat pembukaan ucapannya. Fatimah pula memastikan semua dokumen dicetak dengan kemas, pembentangan disimpan dalam pemacu pena khas dan tiada sebarang halangan. Dia bahkan meletakkan sebotol air dan lozeng tekak di dalam beg bimbit Khairul. Macam mana rupa saya? Tanya Khairul, memakai sut mahal dengan rambut yang disisir rapi. Dia kelihatan berwibawa dan berkuasa sesuai dengan seorang pengarah. Hebat, sangat meyakinkan, jawab Fatimah dengan tulus, membetulkan kolar kemejanya. Khairul tersenyum puas. Bagus, jom kita tawan dunia. Di pejabat, suasananya berbeza. Udara terasa tegang dengan penantian. Semua orang yang lalu lalang menyapa Khairul dengan hormat dan memberikan senyuman penuh makna, seolah-olah sudah tahu apa yang akan berlaku. Khairul membalas dengan anggukan yakin. Fatimah pula berjalan sedikit di belakangnya, membawa beg komputer riba dan dokumen penting, terasa hampir seperti pembantu peribadi. Dia perasan bagaimana Maya Roslan, seorang penganalisis muda yang baru menyertai syarikat 6 bulan lalu, memandang Khairul dengan ekspresi yang aneh. Maya muda, cantik dan bercita-cita tinggi. Fatimah pernah beberapa kali perasan bagaimana dia ketawa terlalu kuat pada jenaka Khairul yang tidak lucu atau menawarkan untuk membuatkannya kopi, walaupun itu bukan tugasnya. Fatimah menganggapnya sebagai keinginan biasa seorang pekerja baru untuk menarik perhatian. Apabila Maya terpandang Fatimah, dia tersenyum manis. Senyuman itu terasa tajam dan dingin. Fatimah membalas dengan senyuman lemah sebelum berpaling. Mungkin dia cuma terlalu letih dan mudah terasa. Pembentangan dijadualkan pada pukul 10.00 pagi di Dewan Persidangan Utama di mana semua kaki tangan peringkat ketua pasukan ke atas berkumpul. Apabila Fatimah dan Khairul masuk ke Dewan, jantungnya berdegup lebih kencang. Mereka mengambil tempat di barisan hadapan di mana tertera papan nama mereka. Fatimah duduk di sebelah Khairul. Tapak tangannya berpeluh. Dia memegang tangan Khairul di bawah meja. Tangannya sejuk dan tegang. Gementar, bisiknya. Khairul menoleh tetapi pandangannya terasa jauh. Cuma nak semua ni cepat selesai, jawabnya ringkas. Tuan Syahid Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat,
seorang lelaki tua yang bijaksana, naik ke pentas. Dia memulakan dengan beberapa kata alu-aluan mengenai keadaan semasa syarikat, cabaran masa depan dan kepentingan kepimpinan yang kuat. Fatimah hampir tidak mendengar apa yang dikatakannya. Seluruh tumpuannya adalah pada Khairul. Dia melihat suaminya membetulkan tali leher, menegakkan belakangnya, bersedia untuk saat kegemilangannya. Dan oleh itu, selepas pertimbangan yang teliti, lembaga pengarah dengan bangganya mengumumkan pelantikan Encik Khairul Azman sebagai pengarah projek Lembah Impian yang baru. Dewan itu gamat dengan tepukan. Semua orang berdiri untuk memberikan penghormatan. Fatimah juga berdiri, matanya bergenang dengan air mata kebanggaan. Dia bertepuk tangan lebih kuat daripada semua orang. Khairul berdiri, membetulkan kodnya dan bersalaman dengan Tuan Syed Hassan di atas pentas. Dia mengambil mikrofon. Senyumannya lebar dan penuh kemenangan. "Terima kasih Tuan Syed dan terima kasih rakan-rakan sekalian." Suara Khairul tegas dan berwibawa. "Ini adalah satu penghormatan yang besar. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membawa projek Lembah Impian ke arah kejayaan yang cemerlang." Dia berhenti seketika, membiarkan kata-katanya meresap. Pandangannya melirik ke seluruh dewan dan berhenti sejenak pada Fatimah. Dia tersenyum dan mengangguk memberi semangat, tetapi Khairul tidak membalas senyumannya. Matanya menjadi dingin dan riak wajahnya mengeras. Sesuatu yang mengerikan akan berlaku. Fatimah dapat merasakannya dengan seluruh jiwanya. Dewan yang riuh itu tiba-tiba senyap, seolah-olah semua orang merasakan perubahan suasana. Khairul sekali lagi membawa mikrofon ke bibirnya. Dia tidak lagi memandang Fatimah, tetapi memandang ke suatu tempat di atas kepala semua orang. Suaranya memecah kesunyian dengan tajam. "Dan sebagai tindakan pertama, saya sebagai pengarah baru, kesunyian itu terasa seperti keabadian." Fatimah menahan nafas, jantungnya seakan terhenti. "Saya mahu membersihkan jabatan ini daripada unsur-unsur yang tidak produktif dan tidak cekap." Khairul mengangkat tangannya. Jari telunjuknya yang lurus menuding tepat ke arah Fatimah. Masa seolah-olah terhenti. Jari telunjuk Khairul yang menuding ke arahnya terasa lebih tajam daripada mata pisau. Tepukan yang baru sahaja, reda seketika tadi digantikan dengan kesunyian mutlak yang memekakkan. Fatimah merasakan ratusan pasang mata beralih dari pentas kepadanya. Pandangan mereka penuh dengan rasa ingin tahu, kekeliruan dan bagi sesetengah orang, simpati yang menjijikkan menusuknya. Mulut Fatimah sedikit terbuka, cuba memahami apa yang sedang berlaku. Ini pasti satu kesilapan, satu jenaka yang sangat buruk. Khairul tidak mungkin melakukan ini. Suaminya, pasangan hidupnya, lelaki yang memeluknya malam tadi dan menjanjikan dunia kepadanya, tidak mungkin memalukannya begini. Dia mencari sebarang tanda keraguan di matanya, sebarang petunjuk penyesalan atau sekurang-kurangnya penjelasan, tetapi apa yang ditemuinya hanyalah pandangan dingin dan asing, pandangan seorang lelaki yang mabuk dengan kuasa yang baru diperolehinya. "Puan Fatimah Abdullah," kata Khairul ke dalam mikrofon. Namanya sendiri dari mulut suaminya kedengaran seperti satu sumpahan. Suaranya bergema di seluruh dewan. Setiap suku kata menghantam Fatimah seperti pukulan fizikal. "Sejak kebelakangan ini, prestasi kerja anda tidak memuaskan. Laporan anda lewat dihantar. Data tidak tepat. Anda kekurangan inisiatif. Syarikat ini tiada tempat untuk orang seperti anda. Setiap perkataan adalah pembohongan terang-terangan. Fatimah adalah orang yang pertama tiba di pejabat dan terakhir pulang. Datanya adalah yang paling tepat di seluruh jabatan kerana dia menyemak semuanya sendiri. Inisiatifnya adalah jiwa bagi setiap projek yang mereka menangi." Semua orang di dalam dewan itu tahu. Rakan-rakannya tahu, tetapi tiada siapa yang berani bersuara. Mereka hanya terpukau menyaksikan drama yang tidak dijangka ini. Darah surut dari wajah Fatimah, kakinya terasa lemah. Dia terpaksa berpaut pada belakang kerusi untuk mengelak daripada rebah. Dia merasakan pandangan Adli dari seberang dewan, penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Di sisi lain, tidak jauh dari pentas, dia melihat senyuman kemenangan di wajah Maya Roslan. Pada saat itu, Fatimah sedar ini bukan keputusan spontan. Ini adalah satu konspirasi yang dingin, kejam dan terancang. Khairul seolah-olah menikmati saat itu.
Dia membiarkan kesunyian berlarutan, meninggalkan Fatimah di bawah penghakiman senyap semua yang hadir. Kemudian dengan suara yang ditinggikan, seolah-olah memberi arahan tentera, dia mengucapkan ayat yang akan tersemat selamanya dalam ingatannya. Perempuan bodoh yang tak berguna, jeritnya. Suaranya bergema di dinding kaca. Bodoh, perkataan itu menampar pipinya seperti satu tamparan. Dunianya hancur berkecai. Bukan sahaja kerjayanya, tetapi maruahnya, 8 tahun hidupnya, perkahwinannya. Semuanya dipijak-pijak dengan satu ayat. Khairul mengangguk ke arah pintu masuk. Pengawal bawa perempuan ini keluar. 2 orang pengawal keselamatan beruniform biru yang bertugas di pintu bergerak ke hadapan. Mereka kelihatan teragak-agak sejenak, saling berpandangan, seolah-olah tidak percaya dengan arahan yang mereka dengar. Tetapi pandangan tajam pengarah baru itu tidak memberi mereka pilihan. Mereka mendekati Fatimah. Seluruh badannya menggeletar teruk. Rasa malu yang membakar menusuk setiap sel tubuhnya. Ini lebih teruk daripada mana-mana mimpi ngeri, dimalukan di hadapan semua orang yang dikenalinya. Dihumban keluar seperti penjenayah dari tempat yang telah didedikasikan hidupnya. "Puan, tolong jangan buat kecoh," kata salah seorang pengawal dengan suara perlahan, hampir berbisik. Ada nada simpati dalam suaranya. Fatimah tidak menjawab. Dia tidak mampu. Lidahnya kelu. Dia hanya memandang ke hadapan, lurus ke arah pentas, ke arah lelaki yang masih angkuh memegang mikrofon, lelaki yang tidak dikenalinya lagi. Dia melihat Tuan Syed Hassan mengerutkan dahi memandang Khairul, jelas terkejut dengan kaedahnya, tetapi tidak campur tangan. Mungkin dia fikir Khairul mempunyai sebab yang kukuh untuk tindakan ekstrem seperti itu. Pengawal itu menyentuh lembut lengan Fatimah. Sentuhan itu menyedarkannya dari kaku. Dia menarik lengannya dengan kasar. "Saya boleh jalan sendiri," seraknya. Suaranya bergetar. Mengumpul sisa-sisa maruahnya yang terakhir, Fatimah menegakkan belakangnya. Dia tidak akan membiarkan mereka melihatnya rebah. Tidak di sini. Dia berpaling dan berjalan melepasi barisan kerusi. Dia merasakan pandangan semua yang hadir, mengikut setiap pergerakannya. Dia tidak berani menoleh ke kiri atau kanan. Dia hanya fokus pada pintu keluar yang terasa begitu jauh. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah berjalan di dalam lumpur. Bunyi tumit kasutnya di atas lantai marmar adalah satu-satunya bunyi di dalam dewan yang senyap itu. Dia berjalan melepasi Adli yang memandangnya dengan rahang terkatup dan penumbuk tergenggam. Dia berjalan melepasi rakan-rakan sekerja yang lain, kebanyakannya menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. Akhirnya, tiba di ambang pintu. Dia berhenti sejenak dan mengumpul keberanian, menoleh ke belakang. Buat kali terakhir, dia melihat Khairul tidak lagi memandangnya. Dia kini sedang berbual dengan Maya Roslan, yang berdiri di sebelahnya berhampiran pentas. Maya menepuk lengan Khairul dengan manja dan dia tersenyum kepadanya, senyuman yang hangat dan tulus, senyuman yang sama yang selalu diberikannya kepada Fatimah dahulu. Pemandangan itu adalah paku terakhir di keranda hatinya. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya begitu kuat sehingga sukar untuk bernafas. 2 orang pengawal kini berdiri di kedua-dua belah sisinya, seolah-olah dia benar-benar seorang penjenayah berbahaya. Mereka membawanya melalui koridor pejabat, melepasi meja kerja kaki tangan junior. Sebahagian daripadanya mengintai dari sebalik monitor dan berbisik-bisik. Khabar angin merebak sepantas api. Mereka melepasi mejanya. Di atasnya masih ada gambar mereka berdua semasa bercuti di Langkawi. Kedua-duanya tersenyum gembira. Juga ada cawan kegemarannya dengan tulisan pengurus projek terbaik dunia. Sungguh ironi yang menyakitkan. Dia mahu berhenti dan mengambil barang-barang peribadinya, tetapi pengawal terus membawanya. "Barang-barang puan akan kami kumpulkan dan hantar kemudian," kata pengawal yang lebih senior dengan nada kering. Akhirnya mereka tiba di lobi di tingkat bawah. Pintu kaca automatik terbuka membiarkan udara luar yang panas dan lembap masuk. Kontras dengan kesejukan pendingin hawa di dalam bangunan dan kesejukan beku di hatinya sangat ketara. Pengawal melepaskannya. "Misi mereka telah selesai. Puan boleh pergi," kata mereka, berpusing dan masuk semula. Fatimah ditinggalkan sendirian, berdiri di hadapan lobi di bawah terik matahari tengah hari. Teksi dan kereta lalu lalang.
Orang ramai bergegas dengan urusan masing-masing. Dunia terus berputar, seolah-olah tidak peduli bahawa dunianya baru sahaja hancur berkecai. Dia melihat pantulan dirinya di pintu kaca bangunan. Seorang wanita dalam sut perniagaan yang kemas, dengan dandanan rambut yang sempurna tetapi dengan mata yang kosong dan hancur. Dia meraba-raba beg, tangannya mencari telefon, tangannya masih menggeletar. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Pulang ke apartmen yang dikongsinya dengan raksasa itu dan berdepan dengan semua kenangan mereka. Kemarahan mula mendidih perlahan-lahan. Kemarahan yang dingin dan terfokus menggantikan rasa sakit dan terkejut. Khairul telah memandang rendah padanya. Dia fikir Fatimah bodoh dan tidak berdaya. Dia telah membuangnya selepas semua yang dilakukannya untuknya. Fatimah berjalan pergi dari bangunan itu tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke sebuah taman kecil tidak jauh dari pejabat. Dia duduk di bangku kosong di bawah naungan pokok, cuba menenangkan nafasnya yang tercungap-cungap. Dia membiarkan dirinya merasakan segalanya. Kesakitan, pengkhianatan, penghinaan, kemarahan. Dia tidak menangis. Air mata seolah-olah telah kering, digantikan oleh bara api di dalam dadanya. Dia melihat jam di telefonnya. 10:15. Hanya 15 minit telah berlalu sejak hidupnya terbalik. 15 minit yang terasa seperti keabadian. Dia membuka galeri foto, menatal gambar-gambarnya bersama Khairul, senyuman palsu, pelukan palsu. Semuanya kini terasa seperti satu pembohongan besar. Tepat ketika dia hendak memadam semua gambar itu, telefonnya berdering. Nama di skrin membuatkannya jijik, Khairul Azman. Untuk seketika, Fatimah hanya merenung skrin, membiarkannya berdering. Apa lagi yang dimahukan oleh lelaki ini? Untuk memastikan dia cukup menderita, untuk melontarkan lebih banyak penghinaan, dia menekan butang merah, menolak panggilan itu. Tetapi sesaat kemudian, telefon berdering lagi. Khairul. Kali ini ada nada panik dalam deringan yang tidak henti-henti itu. Sesuatu telah berlaku. Rasa ingin tahu mengatasi kebencian. Dengan jari yang menggeletar, dia meleret ikon hijau di skrin dan melekapkan telefon ke telinganya. Dia tidak berkata apa-apa. Fatimah, syukurlah awak jawab. Kedengaran suara Khairul di hujung talian. Ia bukan lagi suara angkuh dan berkuasa dari atas pentas. Kini, kedengaran panik yang cuba ditahan. Fatimah, awak di mana? Fatimah terus diam, membiarkannya bercakap. Dengar, kita ada masalah besar, sangat besar, sembur Khairul. Suaranya kalut. Klien utama dari Jerman pasukan N6 Schmidt. Mereka awalkan mesyuarat. Mereka bukan datang minggu depan. Penerbangan mereka mendarat dalam sejam. Mereka nak adakan mesyuarat akhir serta-merta. Petang ni, Fatimah masih tidak bertindak balas. Dia hanya mendengar dan senyuman nipis mula terukir di bibirnya. Senyuman pertama sejak kejatuhannya. Senyuman yang dingin dan penuh perhitungan. Fatimah, awak dengar tak? Jerit Khairul. Suaranya menjadi semakin panik. Semua data akhir, semua strategi rundingan, semua analisis pasaran perbandingan, semuanya ada dalam fail induk projek Lembah Impian. Fail tu ada di pelayan pusat tapi awak dah kuncinya dengan penyulitan pelbagai lapisan. Saya dan pasukan cuba buka. Tak boleh. Hanya awak yang tahu kata laluan. Fatimah, kita boleh kehilangan projek ni. Jawablah saya. Selama beberapa saat, perbualan itu senyap. Fatimah menarik nafas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya. Kesakitan itu masih ada, tetapi kini ia terbungkus dalam selaput ais. Apabila dia akhirnya bersuara, suaranya tenang dan sangat jelas, begitu tenang sehingga menakutkan. Maaf Tuan Pengarah. Dia sengaja menggunakan panggilan rasmi. Itu bukan lagi kerja saya. Saya telah dipecat. Ingat? Atas prestasi kerja yang tidak memuaskan. Fatimah, jangan main-main. Sekarang bukan masanya, raung Khairul terdesak. Saya tidak main-main, jawab Fatimah dengan nada acuh tak acuh. Semoga berjaya, Tuan Pengarah. Dengan satu gerakan tegas, Fatimah menamatkan panggilan dan kemudian menyekat nombor Khairul. Telefon itu serta-merta bergetar lagi. Kali ini dari nombor pejabat yang tidak dikenali. Dia menolaknya. Nombor lain. Dia menolaknya lagi. Dia mematikan telefonnya, memasukkannya ke dalam beg
dan bersandar di bangku. Buat pertama kali dalam setengah jam yang mengerikan itu, dia dapat bernafas lega. Langit di atasnya kelihatan lebih biru dan nyanyian burung di dahan lebih merdu. Bara api di dalam dadanya kini menyala menjadi api yang besar. Khairul telah memulakan perang tanpa menyedari bahawa dia baru sahaja menyerahkan senjata paling ampuhnya kepada musuh. Dia menyimpan semula telefon yang telah dimatikan ke dalam begnya. Ketenangan yang aneh menyelubunginya, datang dari dalam. Bunyi bising lalu lintas bandar, kicauan burung, gelak tawa kanak-kanak yang bermain di kejauhan. Semuanya terasa seperti muzik latar dalam dunia barunya, dunia yang terbentuk dalam masa kurang dari setengah jam. Di dunia ini dia sendirian dan buat pertama kalinya, kesendirian terasa seperti kekuatan. Panggilan terdesak Khairul menjadi pemangkin. Suara suaminya tidak. Dalam fikirannya kini bekas suami yang penuh terdesak telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh simpati atau kasihan orang lain. Ia mengembalikan harga dirinya. Dalam paniknya, Khairul secara tidak sengaja telah menjeritkan kebenaran yang selama ini disembunyikannya demi keharmonian perkahwinan mereka. Tanpa Fatimah, dia tidak boleh berfungsi. Fatimah adalah otaknya, jaring keselamatannya, arkitek di sebalik fasad kejayaan yang dibinanya dengan begitu megah. Dan lelaki ini dalam kebodohan dan keangkuhannya baru sahaja menghancurkan asasnya sendiri. Senyuman dingin yang tidak dikenalinya terukir di bibir Fatimah. Dia membayangkan kekecohan yang pasti sedang berlaku di ibu pejabat progresif Bina sekarang. Dewan Persidangan yang menjadi pentas pertabalan Khairul kini telah bertukar menjadi medan perang. Para eksekutif berkod mahal berlari-lari. Jabatan IT terdesak cuba memecahkan sistem keselamatan yang direkanya sendiri. Sistem yang diciptanya untuk melindungi data syarikat daripada serangan penggodam luar. Ironinya, sistem itu kini melindunginya daripada serangan bekas suaminya. Kata laluan, dia ingat bagaimana dia menciptanya. Ia bukan sekadar satu lapisan kata laluan. Ia adalah prosedur pengesahan 3 peringkat. Pertama, kata laluan alfanumerik yang kompleks. Kedua, kunci digital yang disimpan bukan di pelayan syarikat tetapi di pemacu awan peribadinya. Ketiga, pengesahan biometrik yang terikat pada cip jarinya melalui aplikasi khas di telefonnya. Tanpa dia, mustahil untuk mereka membukanya. Walaupun Khairul berjaya membuka fail itu, dia tidak akan dapat mempersembahkan isinya. Hanya Fatimah yang memahami selok-belok data dan strategi yang terkandung di dalamnya. Fikiran Fatimah mula bekerja dengan kelajuan biasa. Minda analitikalnya yang bertahun-tahun menyelesaikan masalah Khairul kini mula bekerja untuk dirinya sendiri. Kafe? Ya, kafe yang sunyi dan tanpa nama. Dia berdiri dari bangku dan membetulkan kodnya yang sedikit renyuk. Langkahnya kini lebih mantap dan bertujuan. Dia bukan lagi mangsa yang dihumban keluar dari bangunan. Dia adalah buah catur yang baru sahaja dijatuhkan dari papan. Tetapi kini, berada di luar, dia dapat melihat keseluruhan permainan dengan lebih jelas. Fatimah berjalan beberapa blok dan menemui sebuah kafe kecil yang tersorok di antara kedai-kedai buku lama. Ia tidak sesak, hanya beberapa orang pelajar yang tenggelam dalam komputer riba mereka. Bau kopi dan kayu manis menyambutnya, membawa sedikit normal dalam dunianya yang terbalik. Dia memilih meja di sudut paling dalam, dari mana dia dapat melihat seluruh kafe dan pintu masuk. Tabiat lama yang terbentuk dari kerjanya yang menuntut kesedaran situasi. Dia memesan americano sejuk, sesuatu yang sejuk untuk menyejukkan kepalanya yang panas dengan kemarahan. Sementara menunggu pesanan, dia mengeluarkan komputer riba peribadinya dari beg bimbit. Akses kepada komputer riba kerjanya kemungkinan besar telah disekat, tetapi komputer riba peribadinya adalah kubunya. Dia menghidupkannya, menyambung ke Wi-Fi dan mula bekerja. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah membina tembok digital yang tinggi dan tebal di antara dia dan kehidupan lamanya. Dia log masuk ke akaun media sosialnya. Gambar-gambar mesra bersama Khairul yang pernah dibanggakannya kini menimbulkan rasa jijik. Dengan pergerakan pantas dan tanpa emosi, dia memadam semuanya. Setiap gambar percutian, setiap catatan hari jadi, setiap tag cinta. Dia menukar status perkahwinannya dari berkahwin kepada kosong. Dia menyekat akaun Khairul dan semua ahli keluarganya yang mungkin cuba menghubunginya.
Seterusnya, akaun bank. Mereka mempunyai akaun bersama untuk perbelanjaan semasa. Dia segera log masuk ke aplikasi perbankan mudah alih. Sebahagian besar simpanannya disimpan di dalam akaun peribadi. Satu keputusan bijak yang kini disyukurinya. Tetapi masih ada jumlah yang agak besar di dalam akaun bersama, termasuk bonus projek terakhir yang, walaupun dikreditkan atas nama Khairul, adalah hasil kerjanya sepenuhnya. Tanpa teragak-agak, dia memindahkan separuh daripada baki akaun itu ke akaun peribadinya. Ini bukan tindakan dendam, ini adalah haknya. Dia tidak akan membiarkan Khairul menikmati 1 sen pun lebihan yang diperoleh dari titik peluhnya. Dia menghidupkan semula telefonnya yang dimatikan. Notifikasi masuk bertalu-talu. Puluhan panggilan tidak dijawab dari pelbagai nombor pejabat, mesej suara yang mendesak, beratus-ratus mesej teks dari Khairul, Adli dan beberapa rakan sekerja lain. Dia membuka mesej dari Khairul terlebih dahulu. Bukan kerana prihatin, tetapi untuk menilai tahap terdesak lawannya. Fatimah, tolong angkat telefon. Ini soal hidup, mati syarikat dan kita semua. Ya, saya salah. Maaf, saya akan jelaskan semuanya nanti. Tapi sekarang tolonglah saya. Maya tak tahu apa-apa. Tak ada gunanya dia. Hanya awak yang boleh buat ni. Saya akan buat apa saja, Fatimah. Apa saja, cuma bagi kunci tu. Fatimah membaca mesej-mesej itu dengan muka selamba. Permintaan maaf yang dibuat di bawah tekanan tidak bernilai apa-apa. Dia memadam semua mesejnya tanpa membalas. Kemudian dia membuka mesej dari Adli. Fatimah, kau kat mana? Kau okey tak? Tolong bagi tahu. Aku risau sangat. Jangan dengar cakap jantan tak guna tu. Semua orang kat sini tahu kau yang terbaik. Nanti bila semua ni dah selesai, aku tumbuk muka dia. Sumpah. Mesej Adli membawa sedikit kehangatan ke dalam hatinya yang beku. Sekurang-kurangnya ada seorang yang benar-benar mengambil berat tentangnya. Dia memutuskan untuk menghubungi Adli kemudian, bukan sekarang. Sekarang dia perlu fokus. Dia terus membina temboknya. Satu persatu dia menyekat semua nombor telefon dari pejabat yang cuba menghubunginya. Hanya nombor Adli yang ditinggalkannya. Dia tidak mahu diganggu. Dia perlukan masa untuk merancang langkah seterusnya. Pelayan membawa Americano sejuknya. Fatimah mengangguk sebagai tanda terima kasih. Dia memandang gelas yang berwap itu. Fikirannya melayang. Pemecatan ini bukan sekadar penghinaan. Ia mempunyai kesan undang-undang dan kewangan, pampasan, surat sokongan, reputasi profesionalnya. Khairul cuba menghancurkan bukan sahaja perkahwinannya tetapi juga masa depannya. Tiba-tiba, satu fikiran terlintas di benaknya. Mengapa Khairul melakukannya dengan cara yang begitu kejam dan terbuka? Jika dia hanya mahu menyingkirkannya, ada cara yang lebih halus. Tawarkan pampasan yang besar, pindahkan ke jabatan lain, reka alasan yang lebih munasabah. Mengapa perlu penghinaan awam? Jawapannya hanya satu. Khairul mahu menghancurkannya sepenuhnya, supaya dia tidak mempunyai kekuatan untuk membalas atau kredibiliti untuk didengari. Dan tindakan ekstrem seperti itu biasanya diambil apabila seseorang sangat takut akan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Maya Roslan, dia adalah kuncinya. Ini sudah pasti berkait rapat dengan kehadirannya. Fatimah membuka fail kosong di komputer ribanya. Dia mula menaip, menyenaraikan semua kemungkinan. 1. Khairul mempunyai hubungan sulit dengan Maya. Mereka mahu bersama secara terbuka dan menyingkirkan saya untuk menguasai projek. 2. Maya memanipulasi Khairul, mungkin dengan janji atau ugutan untuk menyingkirkan saya, menganggap saya sebagai halangan kerjayanya. 3. Terdapat penipuan atau sabotaj yang lebih besar berlaku di dalam projek Lembah Impian dan mereka berdua terlibat. Mereka perlu menyingkirkan saya sebelum saya mengetahui sesuatu. Pilihan ketiga, bagi mindanya yang terlatih untuk mencari anomali, kelihatan paling berkemungkinan. Khairul mungkin bodoh dalam pelaksanaannya, tetapi dia tidak akan mempertaruhkan projek bernilai berbilion ringgit hanya kerana seorang wanita. Melainkan ada keuntungan yang jauh lebih besar atau risiko yang jauh lebih menakutkan yang cuba dielakkannya. Fatimah menghirup Americano sejuknya. Ia pahit, seperti realiti yang terpaksa ditelannya. Tetapi di sebalik kepahitan itu, ada sesuatu yang lain. Keazaman. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan bersembunyi dan meratapi nasibnya.
Dia telah membina tembok pertahanan. Kini tiba masanya untuk mereka bentuk senjata serangan balas. Khairul dan Maya telah memandang rendah pada pengurus projek yang sepanjang hidupnya menguruskan risiko, meramal masalah dan mengira setiap butiran. Mereka baru sahaja menjadikan Fatimah pengurus projek peribadi yang paling penting dalam hidupnya, projek untuk menghancurkan mereka. Dan dia akan melaksanakan projek ini seperti biasa, tepat, cekap dan tanpa belas kasihan, tanpa sebarang kesilapan. Hampir 2 jam Fatimah duduk di kafe itu, dunianya mengecil kepada skrin komputer riba dan fikirannya yang kusut. Dia telah merangka beberapa draft email. Satu kepada peguamnya, satu lagi kepada Jabatan Sumber Manusia dengan pertanyaan mengenai prosedur, mencabar pemecatan yang tidak adil dan satu lagi, yang paling penting draft rancangan siasatan peribadi. Dia menyenaraikan semua anomali yang diingatinya sejak beberapa bulan lalu. Projek-projek kecil yang tiba-tiba bermasalah, dokumen yang hilang secara misteri dari pelayan bersama dan bisikan-bisikan di bilik rehat yang diabaikannya. Semuanya kini menjadi kepingan teka-teki yang mula membentuk satu gambaran. Loceng kecil di atas pintu kafe berbunyi, menandakan pelanggan baru masuk. Fatimah begitu fokus pada barisan teks di skrin sehingga tidak mengangkat kepala. Tetapi beberapa saat kemudian, satu bayang-bayang muncul di atas mejanya, menghalang cahaya lampu. Aku dah agak akan jumpa kau kat sini, kedengaran satu suara yang dikenali. Fatimah mengangkat kepalanya. Adli berdiri di situ. Dia sedikit tercungap-cungap, seolah-olah baru berlari. Wajahnya menunjukkan campuran kelegaan dan kebimbangan. Dia melonggarkan tali lehernya yang mencekik dan duduk di kerusi berhadapan Fatimah. Boleh, tanyanya, walaupun sudah menarik kerusi. Fatimah mengangguk tanpa suara. Macam mana kau cari aku? Aku dah telefon kau beratus kali, tapi telefon kau mati. Aku pergi rumah kau. Kereta kau masih kat tempat letak kereta pejabat, jadi aku mula cari di kafe-kafe sekitar kawasan ni. Kau selalu cari tempat sunyi bila nak berfikir, jawab Adli, memberi isyarat kepada pelayan. Kau okey? Soalan bodoh. Mestilah tak. Aku yang marah ni, Fatimah. Aku betul-betul marah. Kehadiran Adli adalah sesuatu yang nyata dan menenangkan. Buat pertama kali sepanjang hari itu, Fatimah merasakan sedikit kehangatan dalam kesejukan pengkhianatan. Dia melihat kemarahan yang tulus di mata rakannya, kemarahan terhadap ketidakadilan yang dihadapinya. Cuba untuk bertenang, jawab Fatimah jujur. Apa yang jantan tu buat memang tak boleh dimaafkan, geram Adli. Seluruh tingkat tu huru-hara sekarang, lepas kau pergi, bencana melanda. Klien Jerman telefon dan Khairul jadi gila, menjerit pada semua orang, salahkan semua orang. Dia bahkan cuba telefon kau, guna telefon aku, tapi aku tak bagi. Aku cakap kat dia, selesaikan sendiri masalah yang dia cipta. Fatimah tersenyum lemah. Terima kasih Adli. Jangan berterima kasih pada aku. Aku cuma buat apa yang semua orang dalam bilik tu patut buat. Pertahankan kau. Tapi mereka semua pengecut, terlalu takut dengan jawatan baru Khairul, katanya dengan nada menghina. Dan perempuan tu, Maya Roslan, dia ada di situ, pura-pura sibuk dan menolong. Tapi semua orang nampak dia tak tahu apa nak buat. Dia tak tahu pun fail, data kajian pasaran asal disimpan dalam folder mana. Makam badut, Adli membongkok ke hadapan, merendahkan suaranya. Fatimah, ini bukan spontan, ini dirancang. Ada sesuatu yang aku perlu beritahu kau. Fatimah meletakkan tangannya di atas komputer riba dan menumpukan perhatian sepenuhnya pada Adli. Aku pun fikir macam tu. Apa yang kau tahu? Beberapa minggu ni Maya dah sebarkan racun, kata Adli, sangat halus. Dia akan pergi jumpa orang dari jabatan lain dan cakap, kesian Puan Fatimah, mesti banyak perkara yang dia fikirkan sekarang. Semalam ada kesilapan pengiraan dalam laporan bajet. Atau dia akan cakap pada pengurus lain, saya cuba ingatkan Puan Fatimah tentang tarikh akhir tapi nampaknya dia terlupa. Pembohongan-pembohongan kecil ditabur di sana-sini untuk mencipta gambaran bahawa prestasi kau merosot. Rahang Fatimah menegang. Dia memang perasan beberapa rakan sekerja dari jabatan lain berkelakuan sedikit pelik dengannya baru-baru ini, tetapi dia terlalu sibuk dengan projek Lembah Impian sehingga tidak menghiraukannya. Sehingga hari ini apabila semuanya menjadi jelas. Aku tak sedar semua ni sampailah hari ni, sambung Adli. Dan bukan itu saja. Aku sering nampak dia dan Maya tinggal lewat di pejabat
dalam bilik Khairul. Katanya kerja lebih masa untuk projek, tapi cara mereka berinteraksi terlalu rapat. Satu hari aku tak sengaja masuk dan nampak Maya tengah urut bahu dia. Mereka terkejut bila nampak aku. Setiap perkataan Adli adalah paku yang dipukul semakin dalam, tetapi pada masa yang sama, ia menjadikan gambaran itu semakin jelas. Pengkhianatan Khairul bukan hanya berlaku hari ini di Dewan Persidangan, tetapi di belakangnya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Jadi, semua ini kerana mereka, bisik Fatimah, lebih kepada dirinya sendiri. Aku 100% yakin, kata Adli dengan tegas. Maya nak jawatan kau dan Khairul. Sama ada dia bodoh termakan umpan atau memang sebusuk itu, tunaikan kemahuannya. Dia singkirkan kau untuk naikkan pangkat perempuan simpanannya. Fatimah perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Bukan itu saja Adli. Ini lebih dari sekadar hubungan sulit atau jawatan. Dia memberitahunya tentang panggilan terdesak Khairul dan Fail induk projek Lembah Impian yang terkunci. Dia menjelaskan betapa pentingnya Fail itu dan bagaimana mustahilnya untuk Khairul berfungsi tanpanya. Mata Adli terbelia apabila dia menyedari akibatnya. Jadi dia pecat kau tanpa ada rancangan sandaran. Dia tembak kaki sendiri. Tepat, kata Fatimah. Tindakan itu sangat melulu dan bodoh walaupun untuk Khairul. Dia hanya akan melakukannya jika terpaksa, jika ada sebab yang lebih mendesak untuk menyingkirkan aku secepat mungkin. Adli berfikir sejenak, menyusun maklumat. Mungkin kau hampir menemui sesuatu. Sesuatu yang mereka sembunyikan. Itulah yang aku sedang cuba siasat, kata Fatimah memusingkan skrin komputer ribanya supaya Adli dapat melihat senarai hipotesis yang ditulisnya. Adli membaca senarai itu dengan teliti. Nombor 3, katanya tanpa teragak-agak. Ini pasti berkaitan dengan wang atau data projek, sesuatu yang haram, sesuatu yang, jika kau tahu, akan menghancurkan mereka berdua. Kehadiran Adli dan keyakinannya menguatkan keazaman Fatimah. Dia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Dia mempunyai sekutu. Aku perlukan bantuan kau, Adli, kata Fatimah. Suaranya tegas. Aku perlukan mata dan telinga kau di dalam. Aku dah tak ada akses ke pelayan atau email syarikat, tapi kau ada. Cakap saja apa yang kau perlukan, jawab Adli tanpa ragu-ragu. Aku dah muak tengok kaki bodek dan penipu menang. Aku akan buat apa saja untuk tenggelamkan mereka. Fatimah terharu. Terima kasih Adli. Ini sangat bermakna bagi aku. Anggap saja aku balas budi. Kau dah banyak kali selamatkan aku. Sekarang giliran aku, kata Adli dengan tulus. Fatimah memusingkan semula komputer ribanya. Baiklah, ini rancangan kita. Pertama, semak log akses folder projek Lembah Impian untuk sebulan terakhir. Cari sebarang aktiviti luar biasa, terutamanya pada waktu-waktu pelik dari akaun Maya atau Khairul. Kedua, semak email keluar Maya. Cari sebarang surat menyurat yang mencurigakan dengan kontraktor luar atau sesiapa yang luar biasa. Ketiga, dan ini yang paling penting, lihat jika ada sebarang perubahan pelik dalam bajet atau bayaran yang berkaitan dengan projek ini. Aku ada firasat mereka sedang main kotor dengan angka. Adli mendengar dengan teliti, mengangguk pada setiap arahan. Faham, aku akan buat. Kena berhati-hati supaya tak tertangkap. Gunakan waktu makan tengah hari atau bila pejabat dah sunyi, nasihat Fatimah. Apa saja yang kau jumpa, hantar ke alamat email peribadi baru aku. Aku akan ciptakannya sekarang. Jangan guna saluran komunikasi syariat. Mereka duduk diam sejenak menyedari keseriusan keadaan. Ini bukan lagi urusan peribadi. Mereka sedang memasuki wilayah konspirasi korporat yang boleh membawa kepada akibat undang-undang yang serius. Fatimah, panggil Adli perlahan. Apapun yang jadi, jangan salahkan diri kau. Kau tak buat salah apa-apa. Kau cuma terlalu percayakan orang yang salah. Kata-kata itu menusuk Fatimah lebih kuat daripada yang dijangkanya. Air mata yang ditahannya akhirnya bergenang. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kelegaan kerana bebannya terasa sedikit ringan. Dia tidak sendirian. Ada seseorang yang percaya padanya. Aku takkan salahkan diri aku, jawab Fatimah, cepat-cepat mengesat matanya. Aku akan salahkan mereka dan aku akan pastikan mereka membayarnya. Adli tidak lagi melihat wanita yang patah dan terhina di mata Fatimah.
Dia melihat seorang jeneral merancang perang dari markasnya, seorang wanita yang mungkin telah kehilangan perkahwinannya tetapi baru sahaja menemui kekuatan sejatinya. Pertempuran baru sahaja bermula dan Adli tahu dengan pasti dia berada di pihak yang benar, pihak yang akan menang. Perpisahan dengan Adli di hadapan kafe terasa seperti penyerahan baton dalam perlumbaan yang berbahaya. Adli kembali ke sarang singa dengan misi rahsia yang menjadi harapan mereka. Fatimah, kini seorang ejen bebas, terpaksa bertindak pantas dan bijak di dunia luar. Langkah pertamanya adalah mencari markas baru. Dia tidak boleh terus berada di kafe terdedah dan mudah dilihat. Dia juga tidak bersedia untuk menghadapi soalan-soalan yang tidak berkesudahan daripada ibu bapanya. Dia tidak mahu kebimbangan mereka menambah bebannya sekarang. Dia menempah teksi dalam talian dan menuju ke sebuah hotel perniagaan yang terletak sedikit jauh dari pusat bandar. Bersih, efisien dan yang paling penting, tanpa nama. Tiada siapa yang akan mencarinya di sana. Selepas mendaftar masuk menggunakan kad kredit peribadinya, dia masuk ke bilik yang terasa sejuk dan tidak peribadi. Pemandangan dari tingkap adalah dinding konkrit bangunan sebelah. Sempurna. Tiada gangguan. Ini kini bilik perangnya. Dia meletakkan beg bimbitnya di atas meja, mengeluarkan komputer riba dan menyambung ke internet berkelajuan tinggi hotel. Selama beberapa minit dia duduk diam merenung skrin kosong. Seluruh berat kejadian hari itu tiba-tiba menimpanya. Penghinaan, pengkhianatan, kehilangan pekerjaan dan keruntuhan perkahwinannya. Semuanya bergelora di dalam kepalanya seperti ribut. Dia menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam, cuba menenangkan ribut itu. Panik tidak akan membantu. Dia perlukan logik. Logik yang dingin, tajam dan tanpa belas kasihan yang telah menjadi identiti profesionalnya. Dia membuka matanya. Ribut telah reda, meninggalkan ketenangan yang menakutkan. Dia bersedia untuk bekerja. Fatimah membuka pelayar dan log masuk ke akaun storan awan peribadinya. Selama bertahun-tahun, dia mempunyai tabiat membuat salinan sandaran data projek yang paling penting di pelayan peribadinya setiap hujung minggu. Pada mulanya, ia hanya sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya pelayan utama di pejabat gagal berfungsi. Satu tabiat yang lahir dari sifatnya yang sentiasa berhati-hati. Khairul sering mentertawakannya, menggelarnya terlalu paranoid. Kini, sifat paranoid itu menjadi senjata utamanya. Folder-folder itu tersusun rapi mengikut nama projek dan tarikh. Dia membuka folder projek lembah impian dan menemui salinan data terakhir yang dibuat 3 hari lalu. Itu sudah cukup. Kekecohan yang dicipta oleh Khairul dan Maya kemungkinan besar belum sempat merosakkan data utama secara besar-besaran. Dia mempunyai asas untuk membuat perbandingan dan mencari anomali. Dia bermula dengan menyemak aliran kerja dan laporan kemajuan. Dia membuka fail-fail yang dikatakan oleh Adli telah disabotaj oleh Maya. Pada pandangan pertama, fail-fail itu kelihatan normal, tetapi apabila dia meneliti lebih dalam, memeriksa sejarah perubahan dan metadata, dia melihat jejaknya, perubahan-perubahan kecil yang disengajakan. Titik perpuluhan yang dialihkan dalam jadual bajet yang menjadikan pengiraan akhir tidak betul. Tarikh akhir yang dianjakkan seminggu dalam jadual mencipta tanggapan kelewatan. Nama pembekal utama yang salah dieja yang boleh menyebabkan kegagalan komunikasi. Setiap tindakan sabotaj adalah kecil dan licik, direka untuk kelihatan seperti kesilapan cuai di pihak Fatimah. Secara berasingan, ia boleh dianggap sebagai kecuaian biasa, bukan sabotaj yang disengajakan. Tetapi apabila dilihat sebagai satu corak, niat jahat pelakunya menjadi sangat jelas. Maya cuba merosakkan reputasi Fatimah dari dalam, sedikit demi sedikit. Telefonnya yang diletakkan dalam mod getar, bergetar di atas meja. Satu email masuk dari alamat baru yang diberikannya kepada Adli. Jantungnya berdegup sedikit lebih laju. Dia membukanya. Mesejnya ringkas. Satu fail termampat yang dilindungi kata laluan dan satu mesej. Kata laluan. Tarikh kita menang tender projek bersama kita yang pertama. Fatimah tersenyum. Adli memang rakan yang boleh dipercayai. Dia memasukkan kata laluan, tarikh yang diingatinya dengan jelas dan fail itu terbuka. Di dalamnya terdapat dokumen log akses pelayan untuk sebulan terakhir. Bagi orang biasa, ini adalah beribu-ribu baris kod dan teks yang mengelirukan. Bagi Fatimah,
Ia adalah peta harta karun. Dengan data dari awan peribadinya di separuh skrin dan log akses dari Adli di separuh lagi, Fatimah memulakan analisis forensik digitalnya. Dia memadankan masa dan tarikh setiap anomali yang ditemui dalam fail projek dengan aktiviti pengguna di pelayan. Satu corak yang menakutkan mula muncul. 2 minggu lalu, pada jam 9.14 malam, log menunjukkan akaun Maya Roslan mengakses fail bajet untuk sub-projek Menara Zenith. Pada jam 9.16 malam, perubahan data yang menyebabkan ralat pengiraan telah dibuat dalam fail yang sama. Pada jam 9.18 malam, log menunjukkan akaun Khairul Azman mengakses fail yang sama untuk semakan, tetapi tiada pembetulan dibuat. Minggu lepas, pada jam 10.00 log menunjukkan akaun Maya Roslan membuka dokumen jadual kelulusan dengan kontraktor utama. Pada jam 10.05 malam, tarikh mesyuarat penting telah diubah yang membawa kepada penghantaran email kepada kontraktor dengan tarikh yang salah. Fatimah ingat dengan jelas insiden itu. Dia terpaksa memohon maaf panjang lebar kepada kontraktor, menyalahkan gangguan dalam sistem kalendar. Ini adalah bukti persekongkolan mereka. Maya adalah pelaksana dan Khairul adalah pelindung. Dia membiarkan sabotaj berlaku dan mungkin juga memudahkannya untuk mencipta alasan mengenai kemerosotan prestasi Fatimah. Semuanya untuk menyediakan pentas bagi senario hari ini. Fatimah terus menata log. Matanya yang tajam mengimbas setiap baris dan kemudian dia berhenti. Matanya terpaku pada satu entry yang kelihatan sangat pelik. Aktiviti dari akaun Khairul pada malam Sabtu kira-kira 2 bulan lalu. Khairul mengakses modul kewangan, satu bidang yang hampir tidak pernah disentuhnya. Sentiasa mengatakan bahawa angka-angka kecil adalah kerja Fatimah. Log menunjukkan dia telah meluluskan satu bayaran sejumlah besar hampir 200,000. Bayaran itu dibuat kepada sebuah syarikat perunding bernama Citra Consulting. Alamat syarikat itu adalah pejabat Maya di sebuah bangunan di pinggir bandar. Semua ini sudah cukup mencurigakan, tetapi apa yang membuat darah Fatimah membeku adalah apabila dia membaca nama yang tertera dalam ruang Ketua Pegawai Eksekutif Pemilik Tunggal. Namanya ialah Puan Dahlia. Nama itu sendiri tidak bermakna apa-apa kepada Fatimah, tetapi rasa ingin tahunya yang kini membara mendorongnya ke langkah seterusnya. Dia membuka media sosial. Dia mencari nama Maya Roslan. Profil Maya adalah peribadi, tetapi pada gambar profilnya, Fatimah melihat beberapa orang yang ditandai. Dia mula membuka profil rakan-rakan Maya satu persatu, mencari kaitan. Selepas hampir setengah jam mencari, dia menemuinya. Gambar berkumpulan dari majlis hari jadi salah seorang rakan Maya. Dalam gambar itu, Maya sedang memeluk seorang wanita yang lebih tua dengan kapsian, "Selamat Hari Jadi Mak Tersayang. Gembira dapat raikan dengan Mak-Makcik Dahlia." Fatimah mengezum gambar itu. Wanita yang dipanggil Makcik Dahlia itu adalah wanita yang sama dengan gambar dalam dokumen pendaftaran syarikat. Dahlia binti Anwar, ibu kepada Maya Roslan. Fatimah terasa nafasnya tersekat. Semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar sabotaj, bukan sekadar hubungan sulit. Ini adalah penyelewengan dana yang dirancang dengan teliti. Khairul telah meluluskan bayaran hampir 200,000 endokan ramah kepada sebuah syarikat palsu milik ibu perempuan simpanannya untuk perkhidmatan perundingan yang tidak wujud. Wang yang masuk ke dalam poket mereka, Fatimah bersandar di kerusinya. Dia merasakan campuran seram dan kepuasan yang dingin. Dia telah menemuinya, bukti yang tidak dapat disangkal. Ini adalah jenayah kola putih, sesuatu yang boleh menyebabkan Khairul dan Maya kehilangan bukan sahaja pekerjaan mereka, tetapi juga kebebasan mereka. Dia melihat skrin komputer ribernya, di mana semua bukti digital tersusun, log akses, data transaksi, dokumen pendaftaran syarikat, gambar media sosial. Semuanya membentuk satu jaringan yang menjerat Khairul dan Maya tanpa dapat dilepaskan. Selama ini, Khairul menganggapnya bodoh, naif, hanya mampu melakukan kerja teknikal. Dia tidak pernah menyangka bahawa ketelitian dan kemahiran analitikal yang sama yang telah membawanya ke puncak kini akan menjadi tukul yang akan menghancurkannya menjadi debu. Fatimah menyimpan semua bukti, membuat beberapa salinan sandaran pada pemacu yang disulitkan dan menghantarnya ke emailnya sendiri. Dia tahu dia tidak boleh bertindak terburu-buru.
Melaporkan perkara ini kepada Tuan Syed Hassan atau polis serta-merta mungkin akan memakan diri. Khairul adalah pengarah baru yang dipercayai. Mereka boleh memutarbelitkan fakta, menuduh pekerja yang sakit hati memalsukan bukti. Dia memerlukan lebih daripada sekadar bukti jenayah mereka. Dia perlu menunjukkan sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun di syarikat itu. Ketidakcekapan mutlak Khairul. Dia perlu membuat Khairul gagal dengan cara yang paling hebat di hadapan saksi yang paling penting dan dia tahu dengan tepat bagaimana untuk melakukannya. Malam itu Fatimah hampir tidak tidur. Bilik hotel yang steril menjadi saksi bisu transformasinya. Dengan setiap jam yang berlalu, sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan digantikan dengan tumpuan yang tajam dan dingin. Dia bukan lagi Fatimah, isteri yang dikhianati, atau Fatimah, pekerja yang dimalukan. Kini dia adalah Fatimah, ahli strategi, menilai medan perang dan menyediakan setiap langkah dengan ketepatan mutlak. Bukti penyelewengan dana yang ditemuinya adalah bom jangka, senjata utamanya. Tetapi, seperti mana-mana senjata utama, masa penggunaannya mestilah sempurna untuk kesan maksimum. Letupan terlalu awal berisiko mencederakannya juga. Khairul, dalam jawatan barunya masih mempunyai kekuatan untuk membalas. Dia boleh menggunakan pengaruhnya untuk menyembunyikan bukti, menekan saksi atau bahkan cuba meletakkan kesalahan pada Fatimah. Fatimah tahu dia perlu meneutralkan Khairul terlebih dahulu, bukan dengan menyerang peribadinya, tetapi dengan menghancurkan tiang utama yang menopang kedudukannya, persepsi kecekapannya. Dan pentas terbaik untuk itu adalah mesyuarat tergempar dengan klien ultra penting dari Jerman. Projek Lembah Impian sangat penting untuk syarikat dan Encik Schmidt bersama pasukannya adalah pusatnya. Fatimah mengenali Schmidt dengan baik setelah berbulan-bulan berkomunikasi dengannya melalui panggilan video dan email. Dia seorang hartawan tua yang sangat teliti, tidak suka cakap kosong dan mempunyai naluri yang tajam terhadap pembohongan atau ketidakcekapan. Dia sangat menghormati data, kecekapan dan orang yang menguasai bidang mereka. Dia menghormati Fatimah kerana Fatimah sentiasa boleh menjawab soalan teknikalnya dengan data yang tepat sebelum dia sempat bertanya. Hubungan profesional mereka, walaupun dari jauh, sangat kukuh. Tetapi Fatimah tahu dia tidak boleh menghubunginya secara langsung. Ia akan kelihatan seperti tindakan balas dendam seorang pekerja yang sakit hati dan akan menjejaskan kredibilitinya sendiri. Dia perlu melakukannya secara tanpa nama. Satu gerakan yang elegan dan tidak dijangka dalam permainan catur ini. Pagi menjelang. Selepas mandi dan memesan sarapan ringkas ke bilik, Fatimah mula bekerja. Dia mencipta alamat email baru dari penyedia yang terkenal dengan tahap keselamatannya yang tinggi. Alamatnya profesional tetapi tanpa nama. Internal, project, analyst@protonmail.com. Tiada nama, tiada identiti. Kemudian dia mula menggubal email, memilih setiap perkataan dengan teliti. Tujuannya bukan untuk menuduh, tetapi untuk menanam benih keraguan yang paling berbisa. Dia menulisnya dalam bahasa Inggeris, bahasa yang biasa digunakannya untuk berkomunikasi dengan pasukan Schmidt. Subjek email itu mendesak tetapi profesional. Urgent. Overlook critical variable in foundation design of Zone C, Lembah Impian Project. Teks email itu ringkas dan padat. Kepada pasukan Encik Schmidt yang dihormati, saya menulis kepada anda sebagai seorang penganalisis dalaman yang sangat mengambil berat tentang kejayaan projek Lembah Impian. Memandangkan perubahan kepimpinan yang mendadak di pihak kami, saya bimbang tentang satu pemboleh ubah kritikal yang mungkin telah terlepas pandang dalam persiapan untuk mesyuarat hari ini. Data tinjauan geoteknikal terkini untuk Zon C menunjukkan anomali dalam bentuk lapisan tanah liat kembang pada kedalaman 15 meter yang tidak dikesan dalam kajian awal. Ini mempunyai implikasi serius terhadap reka bentuk asas dan berpotensi meningkatkan kos sebanyak 12% dan menambah 4 bulan pada jadual pembinaan jika langkah-langkah mitigasi yang tepat tidak diambil. Pelan mitigasi awal yang kami pertimbangkan melibatkan penggunaan cerucuk gerik kedalaman lanjutan dan rawatan kimia tanah, tetapi analisis kos faedah masih di peringkat awal.
Demi kepentingan terbaik projek, saya amat mengesyorkan agar anda menanyakan soalan khusus kepada pengarah projek baru kami, Encik Khairul Azman, mengenai strategi mitigasi yang telah disediakannya untuk menangani isu tanah liat kembang di Zon C. Jawapannya akan menjadi penunjuk paling jelas mengenai kesediaan dan penguasaannya terhadap butiran teknikal projek penting ini. Dengan hormat, Ahli Pasukan yang Prihatin. Email ini adalah sebuah karya agung manipulasi halus. Setiap butiran di dalamnya adalah benar. Fatimah adalah satu-satunya orang yang telah meneliti secara mendalam laporan geoteknikal terbaru itu sehari sebelum pemecatannya. Dia bahkan belum sempat membincangkannya secara terperinci dengan pasukan teknikal, apatah lagi Khairul yang tidak pernah berminat dengan perkara seperti itu. Maklumat ini adalah kad trufnya yang hanya dimilikinya. Dengan menghantar email ini, dia tidak menuduh Khairul tidak cekap. Sebaliknya, dia menyediakan pentas di mana Khairul sendiri akan membuktikan ketidakcekapannya. Encik Schmidt yang sangat teliti pasti akan bertanya tentang perkara ini. Soalan ini akan menjadi peluru berpandu berketepatan tinggi yang ditujukan tepat ke titik terlemah Khairul. Khairul tidak akan tahu apa-apa tentang tanah liat kembang, cerucuk gerik atau kenaikan kos 12%. Dia akan kelam kabut, cuba mengelak atau mula merapu dan di mata Encik Schmidt, itu sudah cukup. Fatimah membaca semula email itu sekali lagi, memastikan tiada satu perkataan pun yang boleh dikesan kembali kepadanya. Semuanya sempurna. Dengan satu gerakan jari yang tegas, dia menekan butang hantar. Ia seperti melepaskan anak panah ke dalam kegelapan. Dia tidak dapat melihat sasarannya secara langsung, tetapi dia tahu dengan tepat di mana anak panah itu akan mendarat. Ia adalah campuran ketegangan dan adrenalin. Langkah pertamanya dalam permainan catur telah dibuat. Kini dia hanya perlu menunggu. Dia menghantar mesej ringkas kepada Adli. Anak panah telah dilepaskan. Maklumkan aku suasana di sana, terutamanya selepas mesyuarat dengan Schmidt. Beberapa minit kemudian, balasan dari Adli tiba. Suasana di sini macam kapal nak karam. Khairul dan Maya berkurung dalam bilik mesyuarat dengan ahli pasukan utama. Tapi yang aku dengar, cuma jeritan Khairul. Dia jelas tak bersedia. Aku akan maklumkan nanti. Fatimah menutup komputer ribanya. Buat masa ini, tiada apa yang boleh dilakukannya selain membiarkan rancangannya berjalan. Dia membuka televisyen di bilik dan menonton berita ekonomi yang terasa begitu jauh dari realitinya. Tetapi fikirannya bukan di situ. Fikirannya berada di Dewan Persidangan di tingkat 41 bangunan progresif Bina. Dia membayangkan wajah serius Encik Smith mendengar pembentangan Khairul yang angkuh dan membayangkan Smith memotongnya dengan soalan yang perlahan tetapi membawa maut. Maafkan saya, Encik Khairul, tetapi sebelum kita teruskan, bolehkah anda jelaskan strategi mitigasi anda untuk masalah tanah liat kembang di Zon C? Fatimah tersenyum. Khairul tidak akan pernah tahu apa yang menimpanya. Dia tidak akan pernah dapat bayangkan bahawa hantu perempuan bodoh yang tak berguna yang dibuangnya kini sedang mengawal papan catur dari jauh, menyediakan syahmat yang tidak dapat dielakkan. Masa di dalam bilik hotel seolah-olah mengalir dalam irama yang berbeza. 1 jam terasa seperti sehari, minit merangkak. Fatimah cuba menyibukkan diri. Dia mengemas katil yang tidak disentuh, menyusun semula kandungan beg bimbitnya, membaca berita dalam talian mengenai topik yang sama sekali tidak diminatinya. Tetapi semua itu hanyalah usaha sia-sia untuk menenangkan penantian yang bergelora di dalam dadanya. Setiap getaran telefon di atas meja membuatnya terkejut. Dia adalah jeneral yang telah memberi arahan untuk serangan utama dan kini dalam kesunyian yang tegang menunggu laporan dari barisan hadapan. Minda sentiasa memainkan semula senario di bilik mesyuarat itu. Dia membayangkan wajah Khairul yang pucat, mata Maya yang keliru dan kening Encik Schmidt yang berkerut dalam. Adakah ia berkesan? Adakah emailnya sampai tepat pada masanya? Adakah Schmidt benar-benar menanyakan soalan itu? Keraguan kecil cuba menyelinap masuk, tetapi dia menepisnya dengan tegas. Dia harus percaya pada rancangannya. Dia harus percaya pada ramalannya tentang watak-watak yang terlibat, ketelitian Schmidt, keangkuhan Khairul dan kejahilan Maya. Hampir 3 jam telah berlalu sejak dia menghantar email itu.
Matahari petang mula memancarkan sinaran keemasan ke dalam tingkap biliknya apabila telefonnya akhirnya bergetar dengan notifikasi yang ditunggu-tunggu. Mesej dari Adli. Bukan mesej pendek, tetapi perenggan yang panjang dan padat. Fatimah menarik nafas dalam-dalam sebelum membacanya. Fatimah, kau takkan percaya. Kau memang genius. Rancangan kau berjaya dengan sempurna. Lebih baik daripada yang kita bayangkan. Aku dapat cerita penuh dari Wani, pengurus junior yang ada di dalam, untuk ambil minit mesyuarat. Ini yang berlaku. Mesyuarat bermula tepat pada masanya. Khairul memulakan pembentangan dengan gaya angkuhnya yang biasa. Pada dasarnya, ia hanyalah ringkasan bahan yang kau sediakan, tetapi penyampaiannya tidak meyakinkan. Banyak jeda, kerap melihat nota. Maya duduk di sebelahnya dan mengangguk seperti anak patung hiasan. Pasukan Schmidt mendengar dengan muka serius. Schmidt sendiri hanya diam. Matanya yang tajam memerhatikan Khairul seperti helang. Selepas Khairul selesai, Schmidt tidak mengulas mengenai pembentangan itu. Dia terus ke sesi soal-jawab. Soalan pertama adalah biasa, tentang unjuran keuntungan. Khairul menjawab dengan lancar. Bahagian itu jelas dihafalnya. Dan kemudian, Schmidt mengeluarkan senjatanya. Dengan nada tenang, dia bertanya, "Terima kasih, Encik Khairul. Ringkasan yang menarik, tetapi saya bimbang tentang satu butiran teknikal. Bolehkah anda jelaskan strategi syarikat anda untuk mengurangkan kesan anomali tanah liat kembang yang baru ditemui di Zon C?" Wani kata bilik itu serta-merta menjadi senyap. Wajah Khairul yang yakin terus pucat. Dia kelihatan seperti orang sesat. Dia berpaling kepada Maya untuk meminta bantuan, tetapi Maya hanya memandangnya dengan ekspresi kosong. Jelas sekali mereka berdua tidak tahu apa-apa. Khairul cuba mengelak. Dia ketawa janggal dan berkata, Encik Schmidt, anda sangat teliti. Itu isu teknikal kecil yang sedang diuruskan oleh pasukan lapangan kami. Anda tidak perlu risau, tetapi Schmidt tidak berganjak. Dia menekan lebih kuat. Isu teknikal kecil? Berdasarkan data awal kami, anomali ini boleh meningkatkan kos sebanyak peratusan 2 angka dan menyebabkan kelewatan projek. Saya tidak akan menganggapnya kecil, Encik Khairul. Jadi saya akan tanya sekali lagi. Apakah rancangan spesifik anda? Adakah anda akan menggunakan cerucuk gerik atau anda mempunyai alternatif yang lebih berkesan? Pada ketika itu, Khairul hancur sepenuhnya. Dia mula tergagap-gagap, merapu tentang penyelesaian inovatif dan sinergi pasukan tanpa memberikan satu pun jawapan konkret. Wani kata ia adalah pemandangan yang menyakitkan tetapi memuaskan untuk ditonton. Wajah Khairul menjadi merah padam kerana malu dan panik. Schmidt tidak menunggu lagi. Dia berdiri membetulkan kotnya dan berkata dengan suara dingin, "Cukup, Encik Khairul. Saya amat kecewa. Hubungan saya sebelum ini untuk projek ini jelas merujuk kepada kau sentiasa menguasai setiap butiran dengan teliti. Kepimpinan baru ini membuatkan kami sangat bimbang tentang masa depan pelaburan kami. Buat masa ini, kami menangguhkan pengeluaran dana peringkat kedua. Projek ini dibekukan sehingga kami mendapat jaminan daripada pengurusan atasan syarikat anda bahawa ia dikendalikan oleh orang yang cekap." Selepas itu, Schmidt dan pasukannya terus keluar dari bilik, meninggalkan Khairul dan Maya yang kaku. Ribut telah bermula, Fatimah. Tuan Syed Hassan terus dihubungi oleh pembantu Schmidt dan kini CEO kita sedang mengamuk. Khairul telah dipanggil ke pejabatnya. Semua orang panik. Kau telah lakukannya, Fatimah. Kau berjaya. Fatimah membaca mesej itu 3 kali. Setiap perkataan terasa seperti satu kemenangan. Rancangannya bukan sahaja berjaya, ia telah menghancurkan Khairul di pentas yang paling penting. Dia bukan sahaja menunjukkan bahawa Khairul tidak cekap, dia telah membuat Khairul membuktikannya sendiri di hadapan klien yang paling penting. Kepuasan yang dingin dan tajam menyelubunginya. Ia bukan kebahagiaan, ia adalah keadilan. Tetapi dia tahu ini belum berakhir. Kekalahan yang menghancurkan ini akan menjadikan Khairul lebih berbahaya dan tidak dapat diramalkan. Seperti binatang yang cedera, dia akan menerkam tanpa mengira. Ramalan Fatimah menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang disangkanya. Telefonnya yang tadinya senyap mula bergetar tanpa henti.
Panggilan bertalu-talu dari nombor tidak dikenali, dari kaunter penyambut tetamu pejabat, dari setiausaha jabatan lain, malah dari telefon bimbit beberapa rakan sekerja yang terkenal rapat dengan Khairul. Khairul jelas menggunakan semua saluran yang mungkin untuk menghubunginya. Fatimah dengan tenang menolak semua panggilan. Kemudian, mesej teks mula masuk bertubi-tubi dari nombor yang sama. Fatimah, ni Khairul. Angkat telefon. Kita perlu bercakap. Kau yang buat ni kan? Kau bocorkan maklumat pada klien. Kau akan bayar untuk ni. Aku akan hancurkan kau. Kau takkan dapat kerja lagi dalam industri ni. Kau dengar tak? Ugutan itu tidak menakutkannya. Sebaliknya, Fatimah tersenyum. Kepanikannya adalah muzik di telinganya. Dia membisukan telefonnya dan meletakkannya ke tepi. Dia telah memenangi pertempuran. Kini tiba masanya untuk bersedia untuk perang. Keesokan harinya selepas pertemuan yang membawa bencana itu, Fatimah tidak perlu menunggu lama untuk langkah seterusnya. Telefonnya berdering dari nombor peribadi. Ia hanya mungkin seorang sahaja. Dia menjawab. Suaranya tenang dan terkawal. Fatimah Abdullah. Puan Fatimah, selamat pagi. Ini Syed Hassan. Kedengaran suara CEO yang letih tetapi tegas. Saya harap saya tidak mengganggu. Selamat pagi Tuan Syed. Tidak, Tuan tidak mengganggu. Saya perlu bercakap dengan Puan. Segera. Apa yang berlaku semalam adalah satu malapetaka. Saya sepatutnya mendengar gerak hati saya. Bolehkah Puan berjumpa dengan saya hari ini? Di mana-mana sahaja. Pada bila-bila masa. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Dia memegang semua kad. Tentu Tuan Syed. Saya boleh berjumpa Tuan di pejabat Tuan pada pukul 1 tengah hari. Tetapi saya ada satu syarat. Terdapat jeda di hujung talian. Syarat? Ya. Saya mahu pertemuan ini turut dihadiri oleh Khairul Azman dan Maya Roslan. Satu lagi jeda yang panjang, kemudian helaan nafas yang dalam. Faham. Mereka akan ada di sana. Jumpa pukul 1. Fatimah menghabiskan paginya dengan tenang. Dia menyediakan pelurunya, memindahkan semua fail bukti dari komputer ribanya ke tablet yang disulitkan dan selamat. Setiap dokumen, setiap tangkapan screen lock. Dia menyusunnya dalam folder yang kemas dan mudah diakses untuk pembentangan. Dia tidak akan pergi ke medan perang tanpa senjata penuh. Tepat pada jam 12.45 tengah hari, teksi yang ditempahnya berhenti di hadapan lobi megah progresif Bina. Apabila dia melangkah keluar, jantungnya berdegup sedikit lebih laju. Sisa-sisa trauma yang dialaminya di tempat ini. Tetapi dia menegakkan belakangnya, mengangkat dagunya dan berjalan masuk seolah-olah dia adalah pemilik bangunan itu. Kemunculannya serta-merta menimbulkan kekecohan di lobi yang sibuk. Beberapa kaki tangan yang mengenalinya berhenti. Mata mereka terbeliak. Mereka mula berbisik. Pengawal keselamatan yang sama yang telah mengiringinya keluar, kini berdiri tegak dan dengan canggung membuka pintu untuknya, menundukkan kepala. Fatimah mengangguk ringkas, tidak menunjukkan sebarang emosi. Dia terus menuju ke lift eksekutif yang menuju ke tingkat 51. Setiausaha peribadi Tuan Syed Hassan menyambutnya di lift. Puan Fatimah, selamat datang. Sila ikut saya. Tuan Syed sedang menunggu. Pejabat CEO adalah ruang yang luas dengan tingkap dari lantai ke sailing yang menawarkan pemandangan bandar yang menakjubkan. Tuan Syed Hassan, seorang lelaki beruban berusia lingkungan 60-an dengan aura kebapaan, berdiri dari kerusi kulit besarnya untuk menyambutnya. Wajahnya kelihatan letih dan serius. Puan Fatimah, terima kasih kerana sudi datang, katanya sambil berjabat tangan dengannya. Genggamannya erat dan tulus. Sila duduk. Saya ingin memohon maaf secara peribadi dan bagi pihak syarikat. Apa yang berlaku di Dewan Persidangan 2 hari lalu tidak sepatutnya berlaku. Saya rasa bersalah kerana tidak campur tangan serta-merta. Fatimah duduk di kerusi di hadapan meja Tuan Syed Hassan. Terima kasih atas permohonan maaf Tuan Syed, tetapi saya datang bukan untuk itu. Saya datang untuk menyelamatkan projek Lembah Impian. Ketegasan dalam suara Fatimah mengagumkan Tuan Syed Hassan. Saya tahu keluhnya. Encik Schmidt sangat marah. Dia telah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Khairul. Dia bahkan secara khusus menyebut nama Puan sebagai penanda aras kecekapan yang kini telah hilang.
Beritahu saya, apa sebenarnya yang berlaku? Khairul mendakwa semua ini disebabkan oleh rasa sakit hati puan selepas dipecat kerana prestasi kerja yang buruk. Fatimah tersenyum pahit. Maaf Tuan Syed, tetapi jika kerja saya buruk, mengapa Encik Schmidt sebaliknya memuji saya? Dan mengapa Khairul, selepas memalukan saya secara terbuka, terdesak menelefon saya berpuluh kali merayu bantuan? Tuan Syed Hassan terdiam. Dia tahu jawapannya. Pemecatan saya bukan berkaitan prestasi Tuan Syed, sambung Fatimah. Ia adalah tindakan terancang oleh Khairul dan rakan subahatnya, Maya Roslan, untuk menyingkirkan saya. Dan mereka melakukannya kerana saya hampir secara tidak sengaja mendedahkan satu konspirasi yang sedang mereka jalankan. Dengan tenang dan teratur, Fatimah mula mengemukakan penemuannya. Dia tidak terus mengeluarkan bukti penyelewengan. Dia bermula dengan menunjukkan bukti sabotaj kecil yang dilakukan oleh Maya, disokong oleh log akses pelayan dari Adli. Dia menunjukkan bagaimana sabotaj ini mencipta naratif palsu mengenai kemerosotan prestasinya yang digunakan oleh Khairul sebagai alasan untuk pemecatannya. Semasa Fatimah bercakap, wajah Tuan Syed Hassan menjadi keras menahan marah. Jadi semua ini direka, geramnya. Tepat Tuan Syed, dan kemuncaknya adalah malapetaka dalam pertemuan dengan Encik Schmidt. Khairul tidak cekap dan dia tahu itu. Dia perlukan saya, tetapi keegoannya dan mungkin pengaruh Maya membuatnya mengambil keputusan bodoh itu. Jelas Fatimah. Tuan Syed Hassan mengurut pelipisnya. Saya telah dibutakan oleh karismanya. Saya percayakannya. Sekarang keseluruhan projek berbilion ringgit ini diambang kehancuran. Dia memandang Fatimah dengan rayuan di matanya. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita mesti bersemuka dengan pesalah, jawab Fatimah. Saya minta Tuan panggil Khairul dan Maya ke pejabat ini sekarang juga. Tuan Syed Hassan mengangguk tanpa teragak-agak. Dia menekan butang interkom di mejanya. Lina, panggil Encik Khairul dan Cik Maya ke pejabat saya serta-merta. Jangan beritahu saya ada tetamu. 5 minit kemudian, pintu pejabat terbuka. Khairul dan Maya masuk dengan wajah tegang. Mereka jelas fikir mereka akan dimarahi lagi oleh CEO. Tetapi ekspresi mereka berubah serta-merta apabila pandangan mereka jatuh pada susuk tubuh Fatimah yang duduk tenang di hadapan meja Tuan Syed Hassan. Wajah Khairul yang sudah pucat menjadi seputih kertas. Maya pula terdorong ke belakang kerana terkejut. Pintu di belakang mereka tertutup perlahan. Bunyinya seperti pintu penjara dikunci. Mereka telah terperangkap. Tuan Syed Hassan tidak membuang masa. Wajahnya yang biasanya ramah, kini sedingin ais. Khairul, Maya, sila duduk. Tiada kehangatan dalam arahannya. Puan Fatimah baru sahaja membentangkan satu laporan yang sangat menarik kepada saya. Sekarang saya ingin mendengar versi kamu berdua. Khairul menelan air liur dengan susah payah. Matanya melilau di antara Fatimah dan Tuan Syed Hassan. Dia membuka mulut untuk berkata sesuatu tetapi tiada suara yang keluar. Maya hanya menundukkan kepalanya, tidak berani memandang sesiapa. Fatimah memandang lurus ke arah bekas suaminya. Pandangannya dingin dan tidak dapat dibaca. Konfrontasi telah bermula. Pusingan pertama adalah mengenai sabotaj dan ketidakcekapan. Pusingan kedua adalah mengenai jenayah. Dan dia telah menyimpan katraf terbesarnya untuk saat yang paling tepat. Kesunyian di dalam pejabat mewah itu begitu pekat sehingga seolah-olah boleh dipotong dengan pisau. Khairul dan Maya duduk di kerusi mereka seperti cacing kepanasan. Wajah mereka adalah topeng ketakutan. Di hadapan mereka, Fatimah memerhatikan mereka dengan ketenangan yang menakutkan. Tuan Syed Hassan pula memandang pasangan itu dengan pandangan seorang hakim yang bersedia menjatuhkan hukuman. Khairul yang pertama memecah kesunyian. Lama tak ina, dia cuba mengumpul sisa-sisa keangkuhannya dan memainkan kad terakhirnya, jawatan barunya sebagai pengarah. Tuan Syed, dengan izin, mulanya dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi dia cuba menjadikannya tegas. Ini tidak masuk akal. Ini adalah fitnah dari seorang pekerja yang sakit hati, yang dipecat atas sebab yang munasabah. Fatimah jelas setelah mereka semua ini kerana dendam. Log pelayan boleh dipalsukan dan tuduhan sabotaj tidak berasas. Sebagai pengarah yang bertanggungjawab, saya. Cukup Khairul, potong Tuan Syed Hassan.
Suaranya yang rendah dan berat bergema di dalam bilik dan Khairul serta-merta terdiam. Pengarah yang bertanggungjawab tidak menyebabkan syarikat kehilangan kepercayaan klien. Paling penting, dalam masa kurang dari 24 jam selepas memegang jawatan, bagaimana kamu jelaskan kegagalan total kamu di hadapan Encik Schmidt semalam? Adakah itu juga pemalsuan oleh Fatimah? Soalan itu mematikan Khairul. Dia tiada jawapan. Wajahnya yang pucat kini bertukar menjadi merah padam kerana malu dan marah. Pandangannya beralih kepada Maya, mencari kambing hitam. Itu kerana saya diberi data yang salah. Sembur Khairul terdesak, menuding jari ke arah Maya. Saya percayakan pasukan saya. Maya bertanggungjawab menyediakan data teknikal untuk mesyuarat itu. Dia yakinkan saya semuanya sudah siap. Rupa-rupanya dia tidak cekap. Mata Maya terbeliak ketakutan. Dia tidak percaya lelaki yang dibela dan dibantunya kini tanpa teragak-agak melemparkannya ke bawah bas. Rasa ngerinya bertukar menjadi kemarahan. Tipu, jeritnya. Awak yang suruh saya fokus pada data kewangan sahaja. Kata butiran teknikal tak penting. Awak tak pernah baca pun laporan geoteknikal tu. Awak cuma risau tentang penampilan dan cara awak bercakap depan klien. Perikatan rapuh mereka hancur di bawah tekanan. Mereka saling menyerang, saling menuduh dan tanpa sedar mendedahkan semua kebusukan mereka di hadapan ketua pegawai eksekutif. Awak janji akan jadikan saya pengurus kalau saya tolong singkirkan Fatimah, sambung Maya menangis. Awak janji kita akan uruskan projek ini bersama. Awak kata dia menghalang kita berdua. Pengakuan itu membuatkan Tuan Syed Hassan memejamkan matanya sejenak, seolah-olah menahan kemarahan yang meluap-luap. Drama hubungan sulit dan konspirasi murahan telah membahayakan projek berbilion ringgit. Ini jauh lebih teruk daripada yang dibayangkannya. Di tengah-tengah pertengkaran sengit mereka, Fatimah berdehem perlahan. Bunyi kecil itu serta-merta menghentikan pergaduhan mereka. Kedua-duanya menoleh ke arah Fatimah yang memandang mereka dengan ekspresi hampir kasihan. Tuan Syed, kata Fatimah dengan tenang, mengabaikan dua orang di hadapannya. Masalahnya jauh lebih mendalam daripada sabotaj dalaman, ketidakcekapan atau drama peribadi yang menyedihkan ini. Fatimah mengangkat tabletnya dari meja. Dengan beberapa sentuhan, dia menyambungkannya ke skrin pembentangan besar di dinding di belakang Tuan Syed Hassan. Skrin itu serta-merta menyala, menunjukkan halaman dari sistem kewangan syariat. Ini adalah tuntutan bayaran sebanyak RM190,000, jelas Fatimah. Suaranya yang jelas dan teratur memenuhi kesunyian. Ia dikeluarkan 2 bulan lalu untuk perkhidmatan perundingan dari sebuah syarikat bernama Shitra Consulting. Di skrin, butiran transaksi kelihatan jelas. Dalam ruang diluluskan oleh, tertera nama Khairul Azman dan tanda tangan digitalnya. Khairul memandang skrin dengan ngeri, seolah-olah melihat surat kematiannya sendiri. Saya pasti nama syarikat ini tidak dikenali oleh Tuan Syed kerana ia tiada dalam senarai rakan kongsi rasmi kami, sambung Fatimah. Dia menukar email di skrin. Kini ia menunjukkan dokumen pendaftaran syarikat. Atas rasa ingin tahu, saya telah menyemaknya. Shitra Consulting adalah sebuah syarikat cengkerang. Ia ditubuhkan beberapa bulan lalu dengan alamat di Pejabat Maya. Tiada pekerja, tiada portfolio. Fatimah berhenti seketika, membiarkan maklumat itu meresap. Kemudian dia mengarahkan penunjuk laser Maya ke bahagian paling penting dalam dokumen itu, nama ketua pegawai eksekutif dan pemilik tunggal serta CEO syarikat palsu ini ialah seorang bernama Puan Dahlia binti Anwar. Maya tersentak apabila nama ibunya disebut. Wajahnya kini bukan lagi pucat tetapi kelabu seperti abu. Dia mula menggeletar teruk. Mungkin nama ini tidak bermakna apa-apa kepada Tuan Syed, kata Fatimah. Matanya kini tertumpu lurus pada Maya. Tetapi selepas sedikit siasatan, saya menemui sesuatu yang sangat menarik. Larutan terakhir pada skrin tablet. Gambar dari media sosial muncul di skrin besar. Maya tersenyum lebar memeluk seorang wanita pertengahan umur di sebuah parti. Kapsyennya jelas, bersama ibu tersayang Puan Dahlia binti Anwar. Syahmat, tiada apa lagi yang perlu dikatakan. Buktinya mutlak, dingin dan tidak dapat disangkal. Jenayah mereka terpapar untuk dilihat semua orang. Penyelewengan, penipuan, konspirasi, semuanya terbongkar. Khairul rebah di kerusinya.
Seluruh tenaga dan keangkuhannya hilang serta-merta. Yang tinggal hanyalah seorang lelaki yang patah dan ketakutan. Maya terdesak-desak perlahan menutup mukanya dengan tangan. Tuan Syed Hassan berdiri dari kerusinya. Wajahnya yang tadinya dipenuhi kemarahan kini menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan dingin. Dia perlahan-lahan berjalan mengelilingi mejanya dan berdiri di hadapan Khairul dan Maya. Saya telah berikan 40 tahun hidup saya untuk membina syarikat ini, katanya. Suaranya perlahan tetapi bergetar dengan kemarahan yang ditahan. Saya membinanya atas dasar kerja keras, kejujuran dan kepercayaan. Hari ini kamu berdua telah meludah pada semua nilai itu. Dia berhenti, memandang mereka dengan jijik. Keluar dari pejabat saya arahnya. Kemas barang peribadi kamu dari meja. Kamu berdua dipecat serta-merta. Pas akses kamu akan dinyahaktifkan segera. Khairul dan Maya hanya memandangnya dengan kosong, terlalu terkejut untuk bergerak. Sekarang, raung Tuan Syed Hassan. Dia menekan butang interkom, pengawal, ke pejabat saya. Iringi Encik Khairul dan Cik Maya keluar dari bangunan ini. Kemudian dia memandang mereka sekali lagi. Dan jangan fikir ini sudah berakhir. Semua bukti ini dia menunjuk ke skrin akan diserahkan kepada Jabatan Undang-Undang kita pagi esok. Kita akan dakwa kamu di Mahkamah Sivil dan Jenayah. Dapatkan kembali setiap sen yang kamu curi. Dan pastikan kamu bertanggungjawab atas tindakan kamu di sisi undang-undang. Beberapa saat kemudian, 2 orang pengawal masuk. Dengan kepala tertunduk dalam penghinaan yang amat sangat, Khairul dan Maya berdiri dan meninggalkan pejabat diiringi seperti penjenayah. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan kesunyian yang berat. Tuan Syed Hassan kembali ke kerusinya dan menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah melepaskan beban seberat 1 tan dari bahunya. Kemudian dia memandang Fatimah. Pandangannya kini penuh dengan rasa hormat, penyesalan dan harapan. Puan Fatimah katanya dengan suara lembut, "Saya tidak tahu hendak kata apa. Puan bukan sahaja telah menyelamatkan projek ini, Puan telah menyelamatkan integriti syarikat ini. Permohonan maaf, saya tidak akan pernah cukup." "Sesiapa pun boleh silap menilai orang, Tuan Syed," jawab Fatimah dengan diplomasi. "Jawatan pengarah projek Lembah Impian," kata Tuan Syed Hassan dengan tegas. "Ia sepatutnya menjadi milik Puan sejak awal lagi. Saya secara rasminya menawarkannya kepada Puan dengan gaji 2 kali ganda daripada yang diberikan kepada Khairul, semua keistimewaan dan kuasa penuh untuk menyusun semula pasukan mengikut budi bicara Puan. Saya juga berjanji akan mengeluarkan notis rasmi kepada seluruh syarikat untuk membersihkan nama Puan. Tolong katakan ya, syarikat ini perlukan Puan. Tawaran itu sangat menggiurkan. Ia adalah puncak segala yang diimpikannya dalam kerjayanya. Kemenangan mutlak. Beberapa hari lalu, dia pasti akan menerimanya serta-merta dengan air mata kegembiraan. Tetapi wanita yang duduk di pejabat itu kini bukan lagi wanita yang sama. Dia memandang Tuan Syed Hassan dengan tenang. "Saya menghargai kepercayaan dan tawaran murah hati Tuan Syed." Dia berhenti seketika, membiarkan kata-katanya tergantung di udara. "Tetapi selepas semua yang berlaku, saya perlukan masa untuk berfikir. Dan jika saya memutuskan untuk kembali, saya akan kembali dengan syarat-syarat tambahan saya sendiri." Dengan kata-kata itu, Fatimah berdiri. Dia menghulurkan tangannya. "Saya akan hubungi Lina esok. Terima kasih atas masa Tuan Syed." Tuan Syed Hassan sedikit terkejut, tetapi terkesan dengan ketegasannya. Dia berjabat tangan dengannya. "Tentu ambil masa sebanyak yang Puan perlukan. Saya akan tunggu panggilan Puan." Fatimah mengangguk berpusing dan berjalan keluar dari pejabat. Dia pergi dengan kepala terangkat tinggi, meninggalkan ketua pegawai eksekutif yang kini memandangnya dengan kagum. Dia telah memenangi perang. Dia telah mendapatkan kembali semua yang telah dicuri daripadanya. Dan lebih lagi, kini buat pertama kalinya, dia mengawal sepenuhnya nasibnya. Keputusan berada di tangannya dan hanya di tangannya sahaja. Epilog. 6 bulan kemudian, Fatimah duduk di kerusi empuk di sudut pejabatnya, memandang ke arah bangunan pencakar langit Kuala Lumpur yang berkilauan di bawah sinaran matahari lewat petang. Ini adalah pejabat yang sama yang pernah diduduki oleh Khairul, tetapi ia terasa sama sekali berbeza.
Dinding yang dahulunya dihiasi dengan petikan motivasi murahan kini digantikan dengan papan kaca yang dipenuhi, carta aliran kerja yang rumit, jadual projek terperinci dan gambar-gambar pasukannya yang ketawa semasa aktiviti pembinaan pasukan yang terakhir. Tempat ini bukan lagi simbol kuasa yang tidak berjiwa, tetapi sebuah pusat arahan yang hidup dan dinamik. Dia akhirnya menerima tawaran Tuan Syed Hassan tetapi dengan syarat-syaratnya sendiri. Pertama, syarikat perlu mengeluarkan memo rasmi kepada semua kaki tangan, bukan sahaja membersihkan namanya, tetapi juga secara jelas memohon maaf atas insiden pemecatan yang tidak adil. Kedua, dia menuntut bajet khas untuk latihan dan pembangunan ahli pasukannya, memastikan orang di bawahnya akan berkembang bersamanya. Ketiga dan ini yang paling peribadi, dia meminta syarikat menaja program beasiswa untuk pelajar wanita cemerlang dalam bidang kejuruteraan dan pengurusan. Ini adalah legasi yang ingin diciptakannya. Tuan Syed Hassan bersetuju dengan segala-galanya tanpa teragak-agak. Di bawah kepimpinannya, projek Lembah Impian yang berada di ambang kehancuran kini berjalan mendahului jadual. Dia telah menyusun semula pasukan, menyingkirkan kaki bodek yang tidak cekap dan menaikkan bakat-bakat terpendam yang sebelum ini diabaikan. Adli kini adalah timbalannya, orang kanannya dan rakan yang paling dipercayainya. Pintu pejabatnya terbuka perlahan. "Boleh masuk?" tanya Adli, menjengukkan kepalanya. "Mestilah, masuklah." "Ada apa?" "Baru dapat pengesahan. Pelan kita untuk fasa kedua diluluskan sepenuhnya oleh lembaga pengarah. Kita dapat lampu hijau untuk semuanya," kata Adli dengan senyuman lebar. "Hebat!" seru Fatimah. "Ini kena raikan. Tempah meja terbaik di restoran mewah malam ni. Seluruh pasukan, saya belanja. Bos terbaik," kenyit Adli dan keluar. Fatimah memandang keluar tingkap sekali lagi. Dia teringat tentang Khairul dan Maya. Dakwaan jenayah yang difailkan oleh syarikat membawa kepada perbicaraan mahkamah. Untuk mengelakkan hukuman penjara, mereka mengaku bersalah. Mereka diarah membayar pampasan yang besar yang menyebabkan mereka muflis. Kerjaya mereka dalam industri hancur. Perkara terakhir yang didengarnya ialah Khairul bekerja sebagai pemandu perkhidmatan penghantaran dan Maya sebagai jurujual di sebuah kedai kecil. Dia tidak merasakan kepuasan atau kasihan. Dia tidak merasakan apa-apa. Mereka telah menjadi hantu dari kehidupan lain, tidak relevan dengan kehidupannya sekarang. Telefonnya bergetar. Mesej dari Adli. "Meja ditempah pukul 8 malam. Bersedia untuk ucapan tahniah untuk kau." Fatimah tersenyum. Bukan senyuman dingin dan penuh perhitungan dendam, tetapi senyuman kepuasan yang hangat dan tulus. Dia bukan sahaja telah mendapatkan kembali hidupnya. Dia telah membina kehidupan yang baru dan lebih baik di atas runtuhan yang lama. Dia memandang ke arah bandarnya, projeknya, pasukannya. Ini adalah kemenangannya dan ia baru sahaja bermula.